Ladang menghijau di pinggir desa, tempat bermain suatu dahulu. Kini jauh di kota besar, hanya kenangan penawar rindu. Hari ni aku main dobi, cuci kain lagi. Tapi setiap dobi tu lain-lain harga lah. Kan? Ada yang harganya kita rasa macam murah, ada kita rasa macam usah mahal pula. So lain tempat, lain harga dia. Tapi hari ni kedai dobi ni agak kerik-kerik ya. Aku seorang je. Tengok tu. Mana ada siapa? Tu dia. Mana orang pi ya? Takkan semua balik cuti Deepavali kot. Kan? Asal cuti je balik kampung, asal cuti je balik kampung, ataupun pergi bercuti. Itulah rakyat Malaysia Tapi okey lah. Kan? Bukan kita buat benda-benda tak baik pun. Balik kampung, ziarah sanak saudara, kawan-kawan lama, sangat-sangat digalakkan. Bawa keluarga balik kampung, jumpa Pak Long, Pak Ngah, jumpa nenek, kan? Semua-semua kita bagi kenal dengan adik-beradik kita. Kan? Bagi dia perkenal sungai, bagi dia perkenal hutan, bagi dia perkenal sawah padi, bagi dia perkenal pokok getah, segala apa yang ada di kampung tu. Kan? Yang tak ada di bandar, kita bawa keluarga kita bagi dia perkenal, kita bagi dia nampak apa yang ada di kampung. Masa hampa kecil-kecil dulu, cerita dekat anak kan, hampa buat apa, pergi mengai ke, kan, pergi gagau ikan ke, pergi mandi sungai, tolong nenek motong getah, kan, macam-macam lah boleh cerita kat mereka. So ini juga satu pengalaman yang mungkin sangat-sangat asing, sangat-sangat baru bagi budak-budak yang lahir di bandar, membesar di bandar. Hanya mendengar cerita je sebelum ni. So kita bawa mereka menikmati suasana di kampung. Pastikan juga anda di dalam keadaan yang sihat, mood yang baik dan bertenaga selalu. Okey.